Terlebih dahulu, saya mewakili Kementerian Perpaduan Negara ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, atas kesudian untuk hadir ke program Madani kita 2026 bersama-sama dengan warga kawasan rukun tetangga seluruh negeri Johor. Kini sebanyak 8,615 KRT telah ditubuhkan di seluruh negara menjadi tulang belakang kepada usaha memupuk semangat kejiranan, memperkukuh perpaduan dan memastikan kesejahteraan komuniti setempat. Negeri Johor sahaja telah mempunyai 880 kawasan rukun tetangga dan 660 skim rondaan sukarela. Tahniah semua rakyat Johor, khususnya KRT Johor. Tapi kali ini saya setuju untuk rukun tetangga kerana selama 10 tahun untuk KRT ini hanya diberi RM6,000 10 tahun untuk urusan. Jadi untuk kali ini saya setuju untuk menambah peruntukan dari 6 ke 10,000 ringgit.